pagi. Dari Klang Valley kami berdiri, jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Kreatif cara kami bekerja, bantu klien cepat berjaya. Nilai hartanah naik mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Boss. Hari ini saya dan tim, kita orang turun daripada Bangi sampai Seremban. Kita berada di Rasah Kemayan, RK3. Dekat sini saya dapat satu klien, dia nak jual rumah corner lot dia ni. Rumah ni dengan tanah berkeluasan 7,500 lebih square feet dan build up dia 5,000 lebih. Rumah ni asalnya dulu owner beli atas tangan owner lain lah, dia beli sub sales. Owner yang first tu, yang beli sub sales tu, dia beli daripada developer dengan design asal kat sini. Memang mostly rumah kat sini memang kecil-kecil dan design dia agak old school sikit lah, old design. So rumah ni owner yang first tu didemolish, dia pecahkan semua, dibangunkan sebuah banglo yang lebih moden dan lebih open concept. Sebab mostly design asal yang lama ni dekat sini, dia size dia banyak kompartmen dan kecil-kecil lah. Okey, tanpa buang masa, jom ikut saya masuk dalam. First kali adalah berkenaan dengan parking. Dekat sini memang boleh muat 2 kereta sahaja, tetapi kalau anda ada lebih kereta, anda bolehlah masuk adjust ke sana sedikit. Kat tepi-tepi ni boleh muat 3 ke 4 kereta lah. Okey, untuk rumah ni, owner dia memang suka buat landscape sikit lah. Dia suka bercucuk tanam. And then so kita tengok sini, kita ada satu garden yang cantik dengan penuh dengan pokok-pokok. Ini saya tak sure bonsai ke tak, tapi dia pokok macam ni lah, lawa ni, pokok mahal ni, kita panggil pokok mahal. Dan dekat sini boleh nampak tak design dia ni, kita tunjuk sikit tepi. Rumah ni memang full dengan glasses banyak. Dekat tepi ni dia ada satu curve, yang bentuk curve kat depan ni yang berkaca, dan tepi ni bahagian belakang ni full glasses. Memang modern lah. Dan kita tengok halaman dia memang sangat luas dekat sini. Kalau anda rasa perlukan swimming pool, dekat sinilah the best area yang anda boleh nak buat pool. Bukan naikkan, buat pool. Dan dekat sini, rumah ni sebab dia potong daripada bukit tu, so kat atas rumah belakang kita ni dia tinggi sikit. Jadi dekat belakang rumah kita ni, kita ada retaining wall dan wall lagi kat atas tu untuk pagar rumah orang atas tu. Dan dekat sini kita nampak owner dah tinggikan dia punya pagar untuk more privacy lah. Jadi owner tinggikan, naikkan pagar jadi lebih tinggi. Dan belah belakang ni, actually sekiranya anda perlukan tanah, space lagi, dekat sini ada banyak option lah. Sangat luas lagi belakang ni. Tapi kalau anda suka berkebun ke, nak buat apa-apa yang berkait dengan halaman ni, ini memang puas hati lah. Saiz dia sangat besar. Okey, jom ikut saya masuk dalam. Pintu rumah ni dia menggunakan solid wood. Memang berat pintu ni. Saya buka pun rasa berat dia tu. Jadi dia menggunakan pintu solid wood kat depan ni. Dan daripada entrance masuk, pintu masuk kita akan jumpa satu entrance area ataupun lobby dekat sini. Dan sebelah kanan saya ni kita ada satu bilik, maybe untuk guest room ataupun macam owner buat bilik study lah kat sini. Dan sebelah sini, jom saya nak tunjuk ruang tamu dia ni. So ruang tamu dia menampak saiz dia luas dan dia ada lengkung kat sini. Kalau perasan, nampak tak? Inilah bentuk lengkung daripada luar saya mention tadi tu. So lengkung ni memang sekali dengan master bedroom kat atas ni. So dia memang lengkung ni. Dia tak petak macam biasa. So inilah saiz living area dia, memang luas dan selesa kat sini. Dan design dia pula, daripada living area nak ke dining dan ruang-ruang lain belakang ni, dia menggunakan satu featured wall kat sini. Jadi nampak celah hari ni menggunakan cermin. So nampak mewah lah, extra mewah kat sini. So laluan untuk ke belakang kat sini. Jadi kat sini kita nampak dinding pun tak kosong. Full, memang dah ada featured apa semua tu.
Dan dekat sini, kita nampak sebelah sana, saya nak bawa kejap lagi sebab saya nak bawa ke sini. Sebelah sini, tangga naik ke atas dan dia ada ruang lagi kat situ. Plus, dekat belakang ni, dia ada satu lagi bilik. So, dekat bawah ni, ada 2 bilik tau. Bilik ni pun lengkap dengan bilik air. Okay, jom. Saya tunjuk belah belakang dahulu. Jadi, dekat depan tu kita dah ada satu dining tadi. So, belakang ni dia ada second dining area. Sebab dining area ni maybe untuk family lah. Dining area ni di-attach terus ke ruang dapur. So, ruang dapur dia ni yang dah nampak yang dah besar macam ni, asalnya ini sahaja ruang dapur yang first owner tu buat dulu. And then second owner ni just teruskan. Cumanya, second owner sekarang ni, dia tak sukalah nak sekalikan wet and dry. Jadi, dia jadikan sini sebagai dry kitchen dan belakang ni. Owner ni buat wet kitchen belakang. Okay. Saiz belakang ni, saya tunjuk Okay, daripada pintu keluar ni, full. Panjang sampai sana. Macam-macam anda boleh buat lah. Nak buat tempat masak ke, nak tambah-tambah tak barang pun boleh. Dan belah sini pun still ada lah. Ni ruang masak. Full untuk sebab barang semua. Dan pintu ni untuk keluar ke halaman tepi rumah lah. Yang menghadap belakang tu. Dekat tepi ni pun, yang bagusnya rumah ni sebab dia full tiles tau. Jadi anda memang senang nak attach, nak pergi mana-mana tu kucing semua. Jadi kat sini kita ada satu space lah. Nak BBQ ke, nak apa kat belakang ni memang selesa sebab fully memang berbumbung. Rumah ni memang owner dah fully owning kan lah daripada tepi ni dengan belakang ni. So belakang ni actually owner just tutup owning dengan tutup dinding and then siapkan benda-benda ni lah. So, dekat dry kitchen ni, kita ada satu ruang untuk laundry dan dia ada satu bilik mixed room lengkap dengan bathroom sekali. So, dekat sini, ini adalah ruang untuk tangga ke atas. Menampak tangga dia pun memang owner lama buat curve, cantik dan full glasses. Dekat sini, ruang pun sangat luas. Tengok atas, kita dapat double volume high ceiling kat sini. So, dekat sini, kita ada lagi space tau. Nak letak sofa kat sini. Nak tak maybe buat library ke apa pun nice juga. Playroom untuk budak-budak pun okey bawah tangga ni sebab saiz dia memang sangat besar. Dan sekiranya kalau korang ataupun anda semua maybe plan nak buat lift contoh so space yang sesuai untuk buat lift kita dah ada dah, iaitu dekat sini. So kita boleh buat satu lift memang direct terus naik ke atas ni. Jap, kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan property, boleh hubungi saya. Thank you. Dekat atas ni, naik je tangga, kita ada satu area kat sini. Mungkin nak letak cabinet macam ni pun nice lah. Letak kursi, buat study ke apa Dekat sini, kita ada satu family area. Memang luas. Sebab kat sini, tambahan lagi dengan keadaan kat sini ada void dan nampak tangga kat bawah ni, memang lagi luas lah feel dia. So, rumah ni, dekat atas, kita hanya ada 3 bilik. Tapi setiap bilik tu ada bilik air dia. So, master bedroom yang ni, sebab rumah ni facing depannya ke sini. So, tengok master bedroom dia. Saiz dia besar Memang puas hati saiz dia. Besar. Dan dia lengkung juga sama bawah tadi lah. Dan saya lupa nak bagi tahu kat semua, rumah ni dia freehold, open. So, bumi, non-bumi nak beli tadi issue. Dan direction rumah ni, kalau saya menghadap depan direct ni, dia saya ke kanan sikit tu dia south, selatan sini, and then timur dari sini. So matahari pagi lah daripada sini tadi kita orang shoot pun tadi memang panas daripada sini lah. So rumah ni dia menerima matahari pagi dan matahari petang jatuh ke arah sana. Untuk Muslim, kiblatnya ke arah sana. Alright. So daripada master bedroom ni yang dah besar ni, kita ada lagi space untuk sikit lah kat sini. Wardrobe sebab dalam tu ada lagi. So, save for that. Saya nak keluar dulu. Masuk master bedroom, kita ada satu balcony yang sangat luas. Kat sini, memang puas hati lah. Asalnya, owner sekarang ni beli dulu, dia tak ada bumbung. Dia just balcony yang open. So, owner tutup dan ditukar lah. Kat bawah ni, dia gunakan yang jenis kalis air. So, untuk tahan lama lah. Dan rumah ni pada kita masuk awal tadi memang tak jumpa lagi lah watermark leaking semua. So dekat sini ada sikit wardrobe area. Masuk sini ada satu lagi wardrobe dengan makeup area semua kat sini. So rumah ni memang master bedroom dia puas hati lah.
So bathroom dia kat sini. Bathroom dia pun besar. Yang saya geram rumah ni sebab bilik dia besar-besar semua. Ini bilik kedua. Ruang katil di sini, and then belah sana siap ada lagi ruang untuk letak sofa, untuk anak-anak relax semua, wardrobe semua, dan dilengkap dengan bathroom. So, bilik ketiga yang ni. Ini bilik untuk anak perempuan lah. Boleh tengok saiz dia daripada ujung tu sampai ujung tu memang besar. Lagi besar pada master bedroom, rumah semi-D. Tengok tu saiz dia. Besar. Dia memanjang macam ni. Full kabinet semua sini. Dan ni untuk anak perempuan lah. Everything is pink. Dan dekat sini ada meja makeup semua. Dan ni toilet dia. Sekian untuk house tour kita pada kali ini. Sebuah banglo double story modern design, corner lot dekat Rasah Kemayan, RK3. RK3 ni kalau ikutkan location dia tu taklah ke dalam sangat macam yang saya jual itu. RK6 memang betul-betul ke dalam. Yang ni Seremban 2, ujung sekali tu dia ada Sri Kalkosa. Sri Kalkosa, and then ada Petron, roundabout, terus sini RK3. So dia memang dekat lah, lagi dekat ke access highway everything lah. Jadi banglo ni kita nak jual pada harga 2.5 juta negotiable. Dan rumah ni dengan atas sekali kita ada 3 bilik air, bawah ada 2 bilik air, plus next room pun ada bilik air. So ibaratnya 6 bilik air lah. Dan design dia pun tu boleh nampak kat sini pun memang sangat nice lah. Dengan design tangga dia tu, saya berkenan betul tangga dia tu. Curve dia elok, cantik elok. So kalau anda minat, boleh terus hubungi saya di seperti nombor tertera di atas. Boleh call, boleh WhatsApp untuk aturkan pertemuan. InsyaAllah sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.